Okay, Assalamualaikum kepada semua penonton channel aku kali ni aku nak review satu lagi produk daripada DeWalt. So seperti yang semua dah sedia maklum DeWalt ni memang keluar banyak barang-barang construction, tapi sekarang ni company ni dah quite evolve, dia dah banyak barang-barang untuk kegunaan maintenance harian untuk outdoor lah untuk maintain kau punya taman dan sebagainya. And then one of the produk yang ada yang aku beli ni, aku rasa penting lah sebab sekarang ni nak trim pokok apa semua kan. Kalau kau pakai gunting yang biasa tu, yang besar tu, dah agak leceh lah gunting tu pun cepat berkarat. So aku beli produk ni, which is ni dah dia DeWalt, dia panggil H-Pole Trimmer. Alright. So kalau kau nak cari, dia punya code is DCM PH566N. Alright, ni dia untuk dia. So basically datang dalam kotak yang agak panjang macam ni. So apa dia punya spek dia? Spek ada tulis kat kotak. Kotak ni kalau kau beli dah ada spek. So kita akan explain that one later lah. Okay, so basically tanya dia punya looking kat kotak macam ni. Alright, kalau kau beli ni dia ada dua set lah. Satu yang complete set dengan battery dengan charger pada first time tu, yang baru nak pakai produk DeWalt, ataupun yang memang dah ada bateri dan charger DeWalt, yang dah pakai produk DeWalt sebelum ni, orang hanya perlu beli solo unit macam ni ataupun value. Okay, kita buka hari ni, kita tengok kandungan dia macam mana. Tengok ni dia punya ni. Okey, kedepannya dia buka dari atas. Okey. Packaging dia quite nice Cantik packaging dia. Keluarkan orang mana punya batang dia dulu. Alright, ni dia punya trimmer. Dan ni dia punya controller dia, ataupun dia punya ni lah, dia punya device dia. Alright, apa lagi ada kat dalam ni? Nampaknya aku kena buka depan belakang lah. Aku nampak dia ada barang kan kat belakang ni. So tengok apa yang aku kan ni. Okay, konsol kat bawah ni. Alright, basically bawah ni kotak kosong, tak ada apa. Alright, lepas lagi. Okay, alright, so kita pergi tengok. First thing, dia punya bateri macam aku cakap tadi, dia tak sediakan. Dia bateri aku sendiri. Aku memang pakai produk DeWalt before this, so aku memang dah ada set of bateri. Bateri pun dia lagi 2 bar lah. Alright, so dia akan bagi datang dengan first string. Of course dia akan datang dengan dia punya manuals, dan korang boleh baca manual dia kat sini. Ada dia punya lengkap dengan dia punya description dan dia punya spek lah, semua ada kat dalam. Macam biasa, ada pelbagai bahasa dan dia punya operating procedure semua ada dalam. So aku syorkan bila dapat je better korang baca dulu DeWalt 18 volt pole H trimmer ni. And then dia akan ada juga dia punya warranty 3 tahun macam biasa. So worry free. 3 tahun is quite rasa yang agak lama, tapi as aku mention, produk DeWalt is built tough. So memang beli kalau pakai pun lebih pada itulah. Right, sebenarnya DeWalt ni satu company dengan Black & Decker dengan Stanley. Cuma kalau low range
dia keluarkan Black & Decker. Mid range dia keluarkan Stanley, tapi dia punya high range produk adalah Dewalt. Okay, so untuk yang tak tahu, alright. Okay, so dia punya trigger dia macam ni. Trigger dia macam ni. Dia ada safety dia. Alright. So maknanya normally safety ni kita kena tekan dulu lah. Tekan safety ni baru kita akan tekan dia punya piston dia ni untuk activate dia punya push hair streamer ni. Alright. Basically material dia memang hard plastik, tapi very quality plastik lah, bukannya quality cak ayam ni. Ni dia ada rubber grip, sebab bila korang apply benda ni untuk kerja-kerja, rubber grip ni sangat selesa dan dia sangat grip lah, tak licin. So comfort masa korang nak handle. Berat pun tak berapa berat, bagi aku macam kuat ringan. Tapi apa, kita try pasang dulu dia kepala ni. And then this is dia punya trimmer. Ni trimmer dia. Kat sini baru aku boleh rasa dia punya berat lah. Trimmer ni quite heavy kuat berat kuat berat trimmer dia. So kat sini dia punya pelaras, ada pelarasan dia. So maknanya korang boleh laraskan dia, tengok. Dia boleh pergi angle yang korang nak, 90 ke 180 degrees angle. Tekan sini dan korang boleh laraskan dia. Alright. Ini basically motor dia kat dalam. Ini dia punya mata trimmer dia. Siap ada bagi cover penutup untuk keselamatan. So kalau kita tengok dia punya trimmer mata dia ni, dia punya ruang ni kuat besar. Dia kurang 1 jari boleh masuk. So maknanya kalau kau potong pokok, ranting-ranting pokok yang besar-besar tu boleh lah masuk. Tak adalah kecil-kecil anak je yang kau boleh totok. Kuat panjang dan mata ni pun later on replaceable. Kalau misalnya dah rosak teruk, dah lama sangat, dia akan rosak teruk. So boleh replaceable. So don't worry, ada dijual di kedai-kedai distributor ataupun seller Dewalt yang rampiran lah. Okay, basically berat dia ni kalau ikutkan kepada spek dia tertulis, berat overall kalau dah pasang semua ni without battery aku rasa dalam 3.6 kilo, 3.6 kilo. Dan pelarasan dia ni, dia punya pelarasan ni boleh sampai 7 kali pelarasan, 7 kali So maknanya dalam boleh pergi 90, 180 lah. So 7 kali pelarasan. Tinggi overall bila kita dah pasang, dia boleh sampai 2.15 meter lah, lebih daripada 6 kaki cukup panjang. Alright, so kita try pasang demo benda ni. Dia simple saja dia punya application dia. Korang dah dapat ni, korang pasang ni dan kita masukkan ni benda ni. So this one just masukkan kat dalam. Okay, dan korang kena screwkan dia. Okay, dengan measure dah masuk betul dan screw. Screw ni mana tulaskan saja dia punya pengetat dia ni, dan dia dah memang sedia ada kat badan ni, senang. Okay, so ni dah dia bentuk dia. Okay, streamer dia. Okay, panjang. Dan aku rasa not so heavy. Tak seheavy, tak berat mana pun. So dia memang just nice, betul? Okay, now kita try pula sumbatkan dia punya bateri. Okay, dan kita try tengok. First dia ada dia punya cu keselamatan dia ni. Orang kena tekan dia dulu baru kau boleh ni untuk keselamatan lah. Dan kalau dah tekan dulu, kita boleh gigi dia tu akan bergerak-gerak, dan gigi tu lah yang akan memotong pokok-pokok, ranting, kering pokok. Inilah dia. Alright, so memang kita akan uji lepas ni. Kita akan try pakai untuk kita try potong sedikit pokok. Kita nak buat trimming sikit. Dan sebelum tu juga dia ada bagi dia punya ni
tali dia ni. Tali untuk kau pakai benda ni boleh sandang peralatan ni ataupun hole trimmer ni dekat bahu. So, untuk kalau kau rasa berat nak relax, nak resting, so boleh just release, dia melekat kat bahu dan dia dipakai dekat sini ya. Dia ada satu saja. Diwat ni memang standard je, memang bagi satu hook kat sini. Tu dia. Macam tu je. Alright. Okay. So for the time being ini aja aku punya sedikit explanation, penerangan berkenaan dengan Diwat whole hair trimmer ni. So kita pergi kepada application. So mari kita try. Aku nak trim pokok hijau ni. Ni pokok hijau ni agak cepat merimbul. So memang kalau aku nak tebang sendiri, pakai gunting kena panjat tangga lah. Dia kuat menyusahkan juga lah kan. Kalau beli datang ni tengok, kalau boleh membantu dalam kita okey, dia punya bunyi dia okey lah, not bad. Bunyi dia not bad, tak berapa kuat pun bunyi dia. So tak membingit kan telinga bunyi dia. Senang gila, bhai. Laju dan mudah Try lagi pula. Okey. So yang dekat atas ni dia dah agak tinggi tau. Kalau kau nak panjat kena pakai tangga. So itulah gunanya dia ada pelarasan ni. Kita laraskan dia. So bagi dia condong sikit. Baik. Okey. Macam ni dah cukup dah. Okay. Kena naik sikit lagi. Ni sesuai. Okey. Kita bersih sedikit dia.
Alright, so basically padu baik. Korang kena dapatkan ni. Kan ni dia pokok yang aku ada banyak lagi pokok yang aku nak trim dan cantik kan. Okay, sampai kita berjumpa lagi di video akan datang. Semoga review aku ni memberi manfaat lah kepada penonton semua. Assalamualaikum.